lifting magnet. Okay, ini memang original Sumitomo punya. Nampak? Heavy Industries, Sumitomo Heavy Industries. Okay, magnet size dia 1.3 dan dia main duty cycle 60%. Alright, magnet size dia 1.3. Okay, 1.3 main magnet. Okay, duty cycle kita tak boleh cakap, nanti kita potong, nanti saya cut balik tu. Okay, so structure dia semua cantik, welding dia semua cantik, semua saya check tak ada mana-mana crack. Okay, semua tempat dia cantik. Lepas tu ni mari tengok ni sekejap. Ini dia main terminal hub dia. Okay, ini tempat dialah sambungan dia. Jepun dia orang memang mengutamakan safety. Okey, Jepun mengutamakan safety, so sebab tu dia gunakan terminal block jenis macam ni, yang di mana memang kalis air lah. Waterproof, memang air tak boleh masuk. Okey, itu memang dia orang punya spek. So jangan harapkan spek tu dekat Malaysia. Okey, sebab apa? Dekat sini semua goreng punya spek saja. Betul Ajab? Betul. Alright, so ini okey. Kabel okey, kabel dari sana pergi okey. No problem. Alright. Dan kita datang pada sini. Okey. So kalau dekat sini anda tengok, ini barang acak dalam ni kan, ni. Ini satu, jangan kira ni pump tau. Tengok zoom.